Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana saya mengubah gambar yang ini menjadi gambar seperti ini. Kenapa gambar yang ini bagi saya ini lebih menarik dan lebih convert berbanding dengan kita menggunakan gambar seperti ini. Okay, so saya tunjukkan ini adalah iklan daripada Biokenaf ni lah. Saya tengok daripada iklan yang bagi ni. Saya ambil dia punya copywriting dan juga dia punya gambar ni lah. Saya tengok macam gambar tu macam boleh diperbaiki lagi kan. So kita ambil lah gambar-gambar tu, gambar dia. Kemudian saya gunakan ChatGPT dan juga GPT Custom Nora V3 Next Level Objective Redesign Assistant. So Nora ni memang tugas dia adalah bantu kita untuk menghasilkan gambar yang lebih power, yang lebih padu, yang ada commercial value. Saya bagi kat dia gambar rujukan dan saya minta kat dia rujuk knowledge base dia untuk dapatkan the best framework untuk redesign gambar ni. And then saya bagi dia punya copywriting sekali untuk dia punya reference. So dia akan analisa dahulu. Saya minta dia analisa apa semua kat sini. Lepas dia dah analisa, ada satu benda yang saya perasan adalah ayat yang dia bagi. Saya tanya dia balik, lepas ke untuk iklan FB ad? So dia kata boleh lepas dengan syarat design dan juga copywriting tu kena ikut garis panduan dia lah. Okay, dia kata bla 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 apa semua kat sini. And then saya suruh dia adjust semula dan bagi full outline yang lebih padu. So dia adjust, bagi outline yang lebih padu dekat sini, bla bla bla. So Nora memang dia kerja dia memang dia pandai lah untuk redesign semua ni. Lepas tu dia bagi pilihan, and then saya nak before after tapi tak nak dalam split style. Boleh buat? Saya tanya dia. Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia akan buatkan satu gambar yang dalam satu ni lah kan. So dia bagi tahu dekat sini macam mana. Atas ni tadi kita boleh buat before after dalam satu frame tapi guna visual storytelling halus, bukan split kedas. Ni idea plan dia bagilah. Idea plan dia bla 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 kat sini. Okay, nice, buatkan gambar dia. So dia sebelum dia buat gambar, dia tanya pula aku balik, nak bertudung ke apa semua. So jawablah kat sini kan, bertudung, yang lain semua kau pilih kan. Masukkan gambar produk Biokenaf tapi tak perlu menonjol sangat. So dia bagi macam ni. Okay lah, nampak macam okay lah. Cumanya gambar tu layout dia tu teks macam tercrop je kan. So ini bagi tahu dekat dia balik lah, oh ini tercrop ni gambar ni apa semua kan, betul bla bla. Dia bagilah, bagi bla bla semua. And then dia kata ok dah betul kan, nak aku adjust layout baru ikut cadangan ni? Yes. So and then dia akan bagi macam ni. Ini adalah hasil terakhir yang dia bagi. So dekat sini kita bolehlah menggunakan design copywriting yang dia nak tadi tu ke, yang dicadangkan tadi dan sebagainya lah. Alright, so itu sajalah video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.